Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so Abi nak sambung lagi. Sekarang ni Abi nak ajak macam mana cara nak sambung baju kebaya ke, baju kurung moden ke, kan? Baju kurung moden ke ataupun baju princess lain ke. So cara kita nak sambung bahu dia. Jom. Okey. So mula-mula sekali kita kenalah siapkan dia punya facing bahagian belakang ni. So dah siap tindih, kemas macam ni. So kita letakkan macam ni. Okay, kemudian kita buka dia punya facing ni macam tu. Okay, nampak tak? So sekarang ni kita nak fokus kepada bahu. Okay, macam tu. Macam tu. So kita masukkan dalam ni. Okay, ambil bahagian baju kita untuk bahagian hadapan. So untuk bahagian hadapan ni kita kena letak dia macam ni. Macam ni. Okay. Okay. So letak dia ke atas. Yang bahagian belakang letak di bawah. Yang bahagian hadapan ni letak di atas. Okey. Baik, so perhatikan dekat bahagian ni. Antara penyambungan kain bahu ni dengan facing. So yang ni pun sama. Okey, untuk bahagian depan ni Abi dah siap gosok dia tau. So untuk belakang ni Abi tak gosok lagi sebab Abi nak memudahkan untuk Abi letak facing depan ni. Okey, so yang ni. So kamera fokus dekat sini. Okay, so apa yang perlu kita buat? Okay, so kita letak facing depan dan facing belakang. So dia bagi dia sama sahaja. Okay, dengan jarak 1 inci. Sekarang ni kita nak jahit mereka dua ni. Jahit antara depan dan belakang. Okay. Okay, so kita letak rapat tu. Tujuan kita letak rapat tu. Okay, sebab okey, sebab dia sekejap lagi. Oh lah, tak lekat pun. Okey, sekejap Okey, kita tarik. Okey, masukkan yang ni. Bahagian depan ni. Rapat saja. Bagi dia rapat, betul-betul rapat. So, kita nak lock dekat situ dulu. Kita nak lock dekat bahagian tu dulu. Okey. Bagi basi dia sama. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Okey. Sekarang ni kita betulkan dia punya basi bahu dan basi untuk facing ni kan. Sekejap So kita letak dia bagi kemas elok-elok macam tu. Okey, so kita jahit dulu yang ni. Jahit dulu sebab dia ni 1 inci. Okey, so matikan. Okey. So bila dah sudah yang ni, so kita perhatikan dekat sini. Okey. So kita lipat mai. Ni. Lipat mai. Macam tu. Macam tu. Okey. So kita akan jahit pada garisan jahitan tadi tu. So, masa tadi kan kita reverse, so kita akan nampaklah sikit. Okey, reverse balik. So kita jalan ke depan. Okey. Okey, jangan terbalikkan terlebih dahulu sebab kemungkinan besar anda akan membuat kesilapan. So kalau ikut cara ni, dia punya basi dia akan ke belakang. Okey. So kita sudahkan yang satu lagi dulu. Ni. Jangan angkat-angkat. Kalau angkat sekejap lagi mesti anda pening. Ambil bahu ni. Gitu. Letak macam tu. Okey. So yang ni yang belakang. So yang ni yang depan. Okey. So untuk yang sebelah sini pula dia akan jadi berlawanan lah macam daripada arah yang tadi. Kalau yang tadi depan duduk sini. Ni depan duduk ke sebelah sana pula. Okey. So sama juga kita letak basi bagi 1 inci sama. Lepas tu dia punya jahitan dekat sini dekat penyambungan tu. Okey, so kita nak lock dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah lock dia dah. Okey. So yang ni kita boleh angkat. Sebab kita nak jahit kot mana kan? Kot apa ni? Dia dah ke sebelah sana. Okey. So ya boleh dia terlekat pula. So untuk yang sebelah sini kita boleh check dia. Kita boleh check dia dah. So kita nak dia rapat. Okey. Baik, sekarang nak buat macam mana? Ambil ni.
lipat berikut sana. Lipat okey. Sekali lagi. Letak. Lepas tu kita lipat dah. Okey. So bila kita lipat, so kita nak jahitan yang tu. Yang ada sikit tu yang kita lock tadi, so kita nak ambil yang tu balik. Dan kita nak jahit sampai habis 1 inci tu. Okey. Onti sat atok lah dulu bagi elok. Kat mana dia punya tu? Bagi dia sama. Sebab kita buat facing dia tadi sama. Okey. So, kita jahit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahit dulu sikit, jangan jahit terus lagi. Ni kita nak betulkan. Okey. Dah tu. Okey, sepatutnya basi ni kita kena potong macam tu. Tapi sebelum potong, kita nak check dulu jahitan kita okey ke tak. Okey So macam tu. Okey. So kita check satu lagi. Okey ke tak? Okey. So dia kalau dia lurus macam tu okey. Kalau dia lurus macam tu okey. Tu pun ada juga setengah pun. Tapi bolehlah dimaafkan jangan terlebih-lebih sangat sebab nanti dia jadi tak kemas. Okey, sekarang ni kita nak potong. Yang ni kita kena potong sebab 1 inci basi ni dia akan mengganggu di kawasan sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tu. Potong dia macam tu, jangan risau. Okey. So bila dah potong, barulah kita terbalikkan. So kita nak tengoklah hasil dia. Okey, so daripada luar macam nilah. Ni daripada luar. Okey. So yang ni kalau kita nak buat facing untuk bahu kurung moden ke, untuk kebaya ke. Okey, so ni daripada arah luar, we terbalikkan. Ni. So dekat sini saya kita sembaklah dia sikit. Okey, nampak tak tu? So yang ni berlebihan ni. Okey. Sebab dia akan sembunyi di dalam facing tu, so kita boleh buang dia. Okey. So selamat mencuba dan jangan lupa untuk anda dapatkan koleksi manis raya Awi Manik. Okey. So dengan 5 pilihan pakaian yang sangat anda boleh cuba buat walaupun anda newbie. Okey. Bye. Assalamualaikum.